Hukum bagi orang-orang yang buat konten ni kena reda. Kita ni disuruh bersabar, disuruh menerima hakikat, kena maki, kena hamun, kena tala, menerima kebodohan daripada orang yang komen, hinaan daripada orang komen, maki hamun pada komen. Keimanan orang yang buat konten ni adalah reda. Makan wali dah kita. Atas kita dia pakai hukum wali. Betul. Atas dia pakai hukum lanun. Kalau John tanya tentang cabaran, mana-mana tempat ada cabaran. Cuma kita masuk media sosial ni kan, kita akan temulah something online. Something online ni. Kita jumpalah Ustaz Tok. Saya tak kutuk tuan-tuan. Ni saya tak kutuk, tapi saya fikir kata kebanyakan orang-orang yang mungkin gagal mendidik diri sendiri kot. Gagal mendidik keluarga, gagal mendidik dia masuk dalam media sosial ni sebagai tempat untuk membuktikan dia telah menjalankan kerja-kerja agama yang hebat lah. Jadi kita jumpa banyaklah the failure, the loser. Dia ada allergic. Kita ceritalah satu benda yang hukum dia kita tak pandai sangat. Tapi sebab kita travel kan, kita ceritalah Israel macam ni, Palestin macam ni, keadaan yang berada di Lubnan macam ni, Syria saya 6 kali pergi sana, saya cerita Syria macam ni. Dia jadi allergic sebab dia tak tahu, lepas tu kita tahu. Jadi marah. Dia ni semua dia tahu. Kerana di dalam media sosial ni dia ada satu masalah. Kalaulah seorang tu dia bengap tentang satu perkara, dia berharap dalam seluruh tempat tu orang bengap. Jadi bukan salah kita. Betul. Jadi saya kadang orang masuk kan, saya jawab, saya candik keras. Saya kata, bang, kalau abang dilahirkan sebagai orang yang bengap, abang tak tahu apa satu benda pun tentang dunia, abang tak ambil berat pun pasal orang Islam berlaku abang jangan buat kacau tempat saya. Abang ada masalah mental ke masalah apa, abang keluar. Abang masuk macam semalam saya cerita, kata sekarang ni kita sedang melancarkan projek Nasi Gaza. Untuk membantu 10,000 penduduk Gaza dapat makanan sekali seminggu. Video tu dah penuh dah dekat saya punya Facebook. Sebab saya dah carry Palestin tanpa cuti. Daripada hari pertama Palestin perang, hari ni John interview saya, hari 435 Palestin ni perang. Dia ni masuk tanpa bersalah tau. Saya tak percaya. Kalau boleh tunjuk bukti. Saya pula membesar dalam pasar John. Umur saya 14 tahun, saya duduk Pegang Abu. Kuala Lumpur ni saya datang, tempat pertama saya pergi Pasar Coket. Jadi saya adalah split karakter. Budak ni dia nak bahasa yang komunikasi meskom atau dia nak komunikasi market tadi. Jadi saya pun sound lah. Saya pun cakap lah, kata kalau abang ada masalah tak percaya ke apa ke, boleh jumpa. Saya boleh buktikan. Orang selalu kata apa tau, saya John, siapa-siapa lah, apa kawan saya Ahmad Faizal ke, kawan kita Faiz ke, buat konten kan. Kita ni disuruh bersabar, disuruh menerima hakikat, kena maki, kena hamun, kena tala, bahawa hukum bagi orang-orang yang buat konten ni kena reda. Menerima kebodohan daripada orang yang komen, hinaan daripada orang komen, maki hamun pada komen. Keimanan orang yang buat konten ni adalah reda. Makan wali dah kita. Makan boleh. Dalam keadaan kita sedang berusaha untuk membina satu budaya. Betul. Budaya taklah sahaja dibina dengan satu imajinasi. Dia dibina oleh satu realiti. Betul. Jadi orang marah kat saya sebagai kaki yang mudah meradang. Dia tak baca komen. Macam ni lah tuan-tuan. Kita buat satu kebun John, dan kita harap kebun kita ni tumbuh seburuk-buruknya serai. Lagi besar John, kita buat kebun, kita harap kebun kita tumbuh sebaik-baiknya pisang. Mesti kita jaga, jangan bagi babi sondoi. Betul? Berarti monyet akaun, masuk. Monyet masuk. Jadi kita punya akaun TikTok kita nak jagalah keharmonian dia, tata susila dia, tertib dia. Jadi bila kita mempertegaskan tentang ketertiban tu, dia mula kata post koyak, post kurang sabar. Atas kita dia pakai hukum wali. Betul. Atas dia pakai hukum lanun. Maksudnya netizen ni dia hukum lanun. Dia buat apa pun boleh. Di peringkat dia tak ada undang-undang. Dia boleh komen apa saja. Di peringkat kita 1000 undang-undang. Tak adil lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat satu undang-undang, orang macam kami je tertakluk kepada tertib, tertakluk pada akhlak, tertakluk pada menjaga agama, menjaga nilai-nilai orang Melayu. Tapi tuan-tuan buat pelak tak ada masalah. Betul benar. Ni saya sonok sebab apa? Satu lagi, netizen ni memandang pula orang yang buat konten ni seolah-olah depa ni memang sempurna. Sebab tu macam tak boleh salah, tak boleh tak sabar, tak boleh, sebab depa ni memang orang sempurna. Padahal kita ni kutu berhak saja. Kita setiap hari mencuba dengan lebih baik ni untuk menjadi lebih baik. Sepatutnya kalau kata ada salah silap, tegaklah dengan cara yang lebih betul. Ni kita ni memang boleh lawan dah. Hampir acan lagi. John, kalau Facebook susah, TikTok ni, pada salah satu kelebihan TikTok ni, abang tu selalu komen 2-3 patah yang menyusahkan abang dan menyusahkan saya. Lah ni tekan request naik kota. Tak pernah John. Betul. Dia takat komen dekat tu lah mana. Saya bukanlah kata nak bergaduh. Tapi kalau dia masuk sebagai contoh menghina sesuatu perkara. Saya kata abang, kalau abang ada pandangan naik kotak, saya request sekarang. Dia tak naik, bawah dia duk komen lagi. Saya kata bang, setakat hero zaman komen ni dah habis dah bang. Hero zaman komen ni, kalau budak tadi kau buka akaun TikTok pun dia boleh komen. Saya pun tak tahu dia mengaji tadika ke dia apa. Betul. Jangan tak gambar orang mak kucing lah. Naik kotak lepas
lepas tu abang dengan penuh hemah dan penuh dengan keberanian lah ikut abang komen ni. Abang sembang, saya nak dengar je. Jadi tuan-tuan, saya maklum lah kata, saya tak mau samakan lah, tapi ambil lah alegori kan. Saya kata pergi kedai kopi lah. Ni kedai kopi. Saya kira kepala masam orang biasa je. Orang di kedai kopi ni pun sembang. Kita pun dengar sembang dia tak seronok lah. Antara sembang ni geran tanah saya ni ada saya, kalau saya boleh jual 6 juta ni, saya dapat komisen 10%, 600,000 cukup makan setahun lah. Lepas tu orang ni pun kata, weh gaji hang 600,000 aku sampai pencen tak dapat. Aku jual ejen tanah. Okay? Pernah tak budak-budak ni berani pergi lalu kat tempat dia kata sembang, cakap je bagus? Tak pernah. Di media sosial orang cakap sikit depan komen. Betul. Saya kata kalau berani dia pergi ke tempat-tempat pasar-pasar yang hebat ni, waktu orang tua-tua tengah duduk sembang, adik lalu kat situ sembang tu, adik tak setuju. Adik sound sembang. Lepas tu adik akan tahu lah. Langit tinggi rendah. Nampak orang jual cincin ni berapa berat cincin dia. Nampak orang jual buah nyok berapa berat dia. Jadi kadang-kadang tak adil lah, because tuan-tuan semua mempunyai hukum majoriti. Itu tuan-tuan anggap tuan-tuan orang ramai. Demokrasi dan keadilan dalam milik tuan-tuan. Untuk hukum orang yang berada di depan ni. Tak boleh lah. Kita pun bukannya macam saya stream ni, fully content saya adalah menimbulkan kesedaran. Satu adalah tentang isu geopolitik. Betul. Yang kedua kerana saya selalu nak appreciate budak-budak kita yang merasa diri mereka tercicir dalam pendidikan. Macam saya lah, kena buang sekolah, lepas tu mulakan balik hidup, masuk universiti, mulakan kerjaya, kemudian sampai ke satu peringkat menerima gaji 5 digit kepala 2 lah. Sampailah di tengah-tengah setengah tempat tu, John. Selepas saya ditawarkan satu jawatan, barulah saya hantar semua dokumen saya. Orang interview saya dulu atas track record ni, panggil sana ni. Interview saya dengan penuh yakin, okay, come and join us. This is our salary we offer you. Saya pun minta lah dokumen pengesahan, saya pun hantar. Dokumen saya SPM, sijil USM, pada pengalaman lah. Jadi HR ni kata, mana saya punya sijil, mana saya punya degree. Saya pun datang jumpa HR tu. Saya kata, saya tak ada degree. Oh ya. Tapi tak apalah, dah bos dah ambil lah. Dan saya melalui proses ni di 3-4 syarikat, di mana semua orang terperanjat dengan jawatan yang ditawarkan pada saya ni. Secara lateralnya, saya ni adalah seorang lulusan SPM. Saya selalulah share daripada wartawan biasa naik jadi eksekutif naik jadi manager jadi CEO, kemudian jadi senior vice president. Bagaimana daripada wartawan yang menulis cerita kepada orang yang menguruskan manajemen syarikat, bagaimana menguruskan marketing, promotion dan strategi. Bukan saya cerita untuk sombong, John, sebab anak-anak muda kita yang tercicir pendidikan ni setiap tahun adalah 80%. Jadi saya harap untuk bagi tahu dia, orang kata abang tu pun macam adik dia, pernah gagal dalam pendidikan. Tapi bila abang sedar kata pendidikan tu penting, abang counter. Masuk universiti, keluar dan bekerja, dan tak ada isu pun.